okey? Tapi yang senyap, siapa yang baik, cikgu akan panggil dia, okey? Boleh? Okey, good. Okey. Okey. Okey, cuba teka cikgu bawa apa ni? Oh, pandai. Okey, ni dah. Ni beg cikgu. Nama dia beg kira-kira. Siapa nak tahu apa ada dalam ni? Ya. Nanti kita tengok dalam tu. Sebelum tu kita tengok dekat belakang ni. Hello. Okey. Cikgu nak panggil 2 orang untuk tembak ni. Apa kita nak teka? Ada apa dekat belakang tisu ni? Nampak tak tisu ni? Nampak. Okey, siapa senyap je. Siapa yang baik-baik je cikgu panggil. Seorang lelaki, seorang perempuan boleh? Okey, yang perempuan cikgu nak yang ni. Apa nama? Ha? Nama apa? Nadira. Aira. Okey, Aira. Yang lelaki. Yang lelaki cikgu panggil ni lah. Amal, boleh? Okey. Okey, Nadira dulu. Nadira tengok yang ni. Dia bagi kepada cikgu. Lagi. Lagi sampai nampak. Okey, kasih. Nadira boleh duduk. Tak, Aira. Amal ni. Yang Amal tengok yang ni. Ya, Amal pun boleh duduk dah. Terima kasih. Lagi tepukan dekat Amal dengan Aira. Okay, kita tengok apa dekat sebelah dia. Okay, ni gambar, ni simbol apa ni? Siapa kenal simbol ni? Siapa kenal simbol ni? Ada yang cakap tambah, ada yang cakap tolak. So ada yang ramai yang tak kenal lagi kan yang ni? Okey. Okay, cikgu dengar banyak yang salah. So, cikgu akan perkenalkan 2 simbol ni. Okey. Ni simbol tolak. Cuba tolak. Cuba buat tolak macam ni. Macam ni ke? Okey, duduk. Cikgu tak suruh berdiri. Duduk. Okey, ini simbol apa? Sama dengan? Sama dengan macam ni. Okey, simbol tolak ni kita guna untuk tolak. Bila kita tolak, kita akan berkurang ke bertambah? Cuba teka. Berkurang, betul. Contoh cikgu bagi, cikgu ada 10 gula-gula. Maksud cikgu makan 5. Tinggal sikit ke banyak? Ya, tinggal 5 je. Tinggal lagi sikit kan? Makan dia 10. Tinggal 5. So makan sikit ke makan banyak? Makan sikit. Patutnya ada 10, cikgu makan 5. Jadi tolak 5. Jadi sikit. So kalau kita tolak, jumlah dia makin sikit. Pandai. Okay, kalau sama dengan pula, kita letak dekat ujung jumlah dia. Contoh 10 tolak 5 sama dengan yang kat sini. Sama dengan berapa tadi? 5. Contoh cikgu tunjuk. Siapa berdiri, cikgu nampak, cikgu ada mata kat belakang cikgu. Contoh kan? 10 tolak 5. Okey, ni sama dengan, nampak tak? Sama dengan? Sama dengan? 5. Sama dengan ni jumlah kita tolak tadi. Faham tak? Nanti ni kita lagi lanjut, okey? Okey, siapa nak tahu apa ada kat dalam ni? Jom kita nak buka dalam ni, okey? Sebelum kita buka, cikgu nak panggil. Okey, cikgu nak jangan jerit. Angkat tangan sama paling laju je. Belum lagi, turun tangan dulu. 1. Belum. Sampai nombor 3 baru ni. 1, 2, 3. Besok dah turun. 1, 2, 3. Cikgu nampak yang tu lah. Siapa nama? Al-Fatih.
depan. Al-Fatih. Cikgu nak kamu cari 3 simbol tolak. Simbol tolak macam mana? Yang mana simbol tolak? Okey, sekarang. Bulatkan. Yang lain duduk. Cikgu cakap jangan berdiri. 1, 2, 3. Betul tak yang Al-Fatih cari? Betul. Tak tepuk tangan untuk Al-Fatih. Cikgu cakap apa? Cikgu tak nak dengar saya. Cikgu tak panggil pun lagi. Okay. Kita nak belajar yang seterusnya. Semua akan main. Jangan risau. Ni kita buka beg ni ada apa? Tangan. Belum lagi. Duduk. Cikgu cakap apa duduk? Duduk. Okay, cuba tengok ni apa benda ni. Ada gambar apa ni? Donat. Okey, minggu lepas ada belajar dengan cikgu baju hitam tu. Cikgu Fatihah. Donat makan berkhasiat atau tidak? Makan. Donat ni elok atau tak? Tak elok kan? Tapi kita nak bagi Pac-Man makan lah. Okey, cikgu tulis kat sini Ni nama dia Pac-Man. Okey. Kita nak bagi Pac-Man ni makan donat. Okey, ada berapa donat ni? 10. Okey, dia kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita nak bagi berapa Pac-Man ni makan? Nak bagi makan berapa? 5. Kita bagi makan 5, okey? Okey, jadi kita tolak 5. Kita kena tolak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia dah makan 5. Tolak 5. Tinggal berapa ni? 5. Dia kira. 1, 2, 3, 4, 5. So, jadi 5. Tinggal di. So, ada 10 donat. Pac-Man makan 5. Tinggal lagi 5. Main dah. Okey, cikgu nak duduk dekat meja dulu. Kumpul lagi dulu Semua dapat. Jangan makan. Gula-gula sihat tak untuk kamu? Tak. Nanti gigi roh. Saya Jadi hitam nanti. dah pulang. So jangan makan tau gula-gula ni. Ni untuk kira saja. Duduk jarak sikit boleh tak? Duduk jarak. Jangan rapat-rapat yang kau. Dia dah main lagi. Siapa nama Nadira? Nadira ya? Betul. Duduk je. Jangan usik kawan punya. Okey. Sebabkan tak boleh padam, cikgu tulis kat depan, kamu tolak guna gula-gula, okey? Cikgu guna Pac-Man, kamu guna gula-gula. Okey, cikgu nak semua buat keluar dari pinggan tu 5 gula-gula. Buat keluar 5. Yang selebihnya letak dalam pinggan. Buat keluar 5. Yang selebihnya letak luar pinggan. Jangan campur kawan. Letak atas meja. Yang bawa keluar tu letak atas meja. Yang lain letak dalam pinggan. Fatih, cikgu cakap bawa keluar berapa? 5. 5. Cikgu suruh bawa keluar 5. Ni 5. Cikgu suruh bawa keluar 5. Bukan 4.
Okey. Buat keluar 5. Okey, jangan campur dengan kawan punya. 5, okey. 5. Belakang semua pada depan. Lihat jangan kira kawan punya. Tengok yang kawan punya je, jangan main kawan punya. Okey, 5. Cikgu nak kamu buang 2, tolak 2. 5 tadi, tolak 2. 2 sahaja. 2 bukan 3, 2. Tadi kan 5, buang 2 sahaja. Yang 2 tu bawa masuk dalam pinggan. Bawa keluar balik 5, bawa keluar balik 5. 5 guna-guna. Semua bawa keluar balik 5. Okey, pinggan letak tepi semua. Ini lagi satu. 5. Ya Allah. 5. 5, okey. Cikgu cakap buang 2. 2 tu letak dalam pinggan. 2 sahaja. 2 letak dalam pinggan. Tolak 2. 2 letak dalam pinggan. Jadi berapa? 2 letak dalam pinggan. 2 sahaja. 2 buang dalam pinggan. Tadi ada 5 kan? Yang lain jangan sentuh dah. Yang dah betul jangan sentuh dah. Jangan sentuh gula-gula. Buang 2 letak dalam pinggan. Okay, tinggal berapa? 3. Tinggal berapa semua orang? 3. Okey, sama dengan 3. Faham tak? Faham? Okey, kita buat semula lagi. Semua bawa kelas 10 gula-gula. Bawa kelas semua gula-gula. Bawa kelas dari pinggan semua gula-gula. Okey. Semua dah bawa kelas 10 ke? Okey, 10 buang dalam pinggan 3. 3 je masukkan dalam pinggan. 3 buang. Okey, kalau buang letak dalam pinggan, 3 sahaja letak dalam pinggan, 3 sahaja. Tinggal berapa? Tinggal berapa? 3. Kira betul-betul. 3 dalam pinggan. Ada lagi satu. Sepatutnya ada 10. Okey, tinggal berapa? 7. Tinggal berapa? Amal. Tinggal berapa ya? 7. Yang ni tinggal berapa ni? Ini tinggal berapa ni? Betul tak? Tinggal berapa? Okey, dah semua simpan balik gula-gula dalam pinggan. Simpan balik dalam pinggan, bagi dekat cikgu, okey? Belum. Lupa lah. Tak. Pegang dulu. Jangan main, pegang semua letak dalam pinggan gula-gula. Dah kan? Okay, cikgu akan bagi seorang satu soalan. Kamu kira gula-gula tu, jangan pegang lagi tau. Nanti cikgu terangkan buat macam mana. Jangan main gula-gula, jangan main. Okey. Nampak tak tadi kita buat macam mana? Nanti bila dah cikgu tunjuk contoh Semua tengok depan ni. Tengok depan, cikgu nak terang. Nampak tak dekat sini?
keluar 5, buang 1. Lepas tu tulis jawapan kat belakang ni. Okey. Nanti bagi marker Satu. Jadi 14. Jadi 4. Tak, letak tengah markernya. Okey, semua kira. Semua kira dekatkan masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan. Kamu kira macam ni. Tengok ah. Kalau 10, buka 10, tolak 9. Buang 9 balik. Okey, faham? Kalau 6, buka 6. Yang ni 9. Okey, betul. Pandai. Yang ni buka berapa ni? 7. Buka 7 je. Yang ni buka berapa? 10 buka semua. Lepas tu buang 9. Buang masuk dalam ni 9. Ni buang 6 je. Kira satu. Buang berapa? Buang satu. Tinggal berapa? Buka berapa tadi? 9 kan? Okey, tu dah 5 kat belakang. Jadi tadi berapa? 10 buang 9. 9. Ini berapa? Tu dia nombor 1. Jadi kalau dah tahu tu jawapan ni kat belakang tu? Buat balik. Buat sekarang. 10 buat plus 10. Okey, kalau dah senang kan, yang buang tu kalau letak tepi. Tak payah letak dalam tiket. Janganlah satu. 10, buang 1. Buang 1. Tinggal berapa? Kira betul-betul. Mana yang satu? Sekejap Okey, yang bukan di 8 kan? Kamu ambil banyak kan? Buang berapa? Buang ni. Tiga berapa? Okey, foto dia dua kat belakang. Siapa cakap? Yang lain. Tulis tiga. Dia dua. Lapan. Buang berapa? Buang 8 kan? Buang 8 jadi berapa? Oh? Kosong kan? Buang balik sekali kan? Kosong, tulis kosong. Lepas sempat apa? Okey, ni pula. Sempat apa? Kamu buat yang aku lupa tahu. 10 kelas 2. Buang berapa? Buang 8.
dah tulis ke? Kira dulu. Kira. Hmm? Okey, bekal 7. 1, 2, 1, 2, 6. Betul tak? Berapa tu? Ni? Tinggal berapa? Tulis nombor 2. Jangan padam pandai-pandai. 2 lah, 2 macam mana? 2. Kalau lagi sekali padam siap tu. Tadi 2 kan? Jangan padam dah. Okay, jangan padam. Kalau padam, salah. Kalau padam lagi sekali. Dah duduk. Jangan ambil bulu-bulu tu. Jangan ambil bulu kawan. Okey, 8. Yang lain tu dulu. Buka 8. Okey, 8 buang berapa? Buang 6. Jangan padam. Tak elok. Tak elok, jangan main dah. Dah lah, kembalikan kat cikgu. Tak payah. Dia dah siap pulangkan dekat cikgu dekat depan. Betul, buku sini. Letak kat situ. Dia lain semua letak gula-gula dekat atas meja cikgu. Dekat pinggir sekali. Lepas tu duduk balik tempat kamu. Dia dah siap. Dia buang dulu. Dah, duduk. Dah, duduk. Duduk. Dah saya elok duduk. Saya elok duduk. Okey, yang dah siap letak tangan dekat mulut. Duduk kursi yang elok. Ya Allah, kawan duduk. Jauh. Duduk. Tiga berapa? 2. Ada. Okey dah. Boleh ambil kat depan. Hantar dekat. Tetap. Okey, yang ni pula. Bukan 5 dah. Bukan 5. Itu 2 dia. 5. Buang berapa? 4. Buang 4. 2, 3, 4. Tinggal apa? 1. Okey, tulis 1 belakang. Okey, ni pukul berapa? 5. Kira. 1. 5 je. 5 dekat. Buang 1. Buang 1.
Okey, sebab nak lagi senang kita tolak guna apa ni? Kita guna tangan. Siapa ada tangan? Semua guna tangan. Siapa nama ni? Azim duduk elok-elok. Tahu tak? Kepala atas meja. Amal, jauh sikit dengan kawan. Okay, semua pada dapat buat jari macam ni. Buat macam ni semua. Okey, cikgu nak kamu buat macam ni pula. Cuba buat macam ni. Okey, semua macam ni. Spiderman. So, semua boleh tutupkan jari. Boleh buka, boleh tutup, boleh buka, boleh tutup. Okey, kita nak tolak guna jari. Cuba buat pula jari 10. 10 macam ni, tutup jari ni, 10. Hai, yang belakang tu siapa nama? Buat kelas 10 jari. Okey. Kita tengok 10. 10 jari ni kan. Tolak. Tutup 3. Tutup 3. 3 berapa? 1, 2, 3. Jom kira sama-sama. Semua tengok sini. Tolak 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
5, 6, 7. Tinggal berapa? So jawapan dia 7. Okey. Ni kita try lagi. Kamu nak buka berapa jari? Nak buka 9. Okey, semua buka 9 jari. 9, semua buka 9. 9 jari buka macam ni. Ikut dia. Buka 9. Okey, susah kan? Susah kita tutup ni. Macam ni lah, macam ni. Semua buat macam ni 9. Macam ni. Ikut cikgu ni. 9 macam ni. 9, 5. Buka 5 jari ni. Satu lagi tutup. Macam ni. Okey, semua buat. Tengok. Okey, 9. Cikgu nak tolak 2. Okey, dah 9 tadi. Buat dulu 9. 9. Buat 9. Bukan 2. 9 macam ni. Okey, lepas tu tolak 2. 1, 2. Tutup 2. Jadi berapa? 7. Okey, jom kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu kira macam mana dapat 6? Balik semula. 9. Tutup 2. Jadi okey, kita buat ni pula. 5. Bukan tambah, sekarang ni tolak. 5. Tolak 3. Tolak 3. Buat macam cikgu buat. 5 tolak 3. Tolak 3 cepat. So tinggal berapa? 1, 2. Okey. Tak apa. Okey, semua dah reti guna jari tadi. Cikgu nak semua main, kita nak main satu game. Nampak tak cikgu buat apa ni? Nanti dekat belakang aiskrim ni ada soalan. Nanti kamu kena tolak guna jari, okey? Okey. Okey, semua cikgu nak beratur. Okey, duduk dulu. Sebut 1, 2, 1, 2, 1. Okey, kamu ingat yang kamu sebut 1. Okey ni.
Dua sini. Laki dekat belakang, perempuan dekat depan. Kamu dua kan tadi? Ni yang kan? Dua sini. Okey, angkat tangan atas bahu, angkat tangan atas bahu. Angkat tangan atas bahu. Jangan sikit dari meja. Okey. Jarak sikit antara kamu. Boleh? Okey. Okey dah, turunkan. Jangan main. Dah tidak, cikgu tak bagi main. Kalau siapa cuik kawan, siapa sentuh-sentuh kawan, dah turunkan tangan, turunkan tangan. Siapa sentuh kawan, cikgu tak nak bagi main, okey? Okey. Okey, dengar dulu arahan cikgu. Nanti kawan kamu akan kosong. Siapa yang menang dia dapat cabut dulu aiskrim. Lepas dah cabut, grup ni pula. Grup ni. Faham? Nanti dah cabut aiskrim, bagi aiskrim dekat cikgu, okey? Hai, dengar. Nanti tak faham. Bila cikgu baca soalan 10 tolak 9. Kamu pelajari 10 tolak 9. Tinggal berapa? Siapa nak jawab soalan antara dua ni? Jawab soalan kena angkat ni dulu. Okey, faham? Okey, kita mula dulu lah. Kita try Okey, awesome dulu. Saya saya buat surat dia juga. Okey, ni mana? Okey. Macam mana dia boleh tidak? Okey, dia cikgu sebut soalan. 7. Yang lain jangan. Yang lain okey, yang lain angkat tangan atas bawah kawan lah. Yang lain. Kamu tak payah. Yang lain angkat bawah atas tangan. Tangan atas bawah. Okey. 7. Pukul 7 jari. 7 jari. 7 tolak 4. Tutup 4. 7 tutup 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal berapa? Kira. Siapa nak jawab? Ya, berapa? Tinggal berapa? Ustazah tak dapat. Jadi, kira. 3. Okey, kumpulan dengan dulu. Perhatikanlah angkat tangan atas bawah kawan. Tak payah sudah sebab tadi dah berani. Sekarang kita berani. Okey, kita ni angkat. Bukan kamu. Kita tak. Okey, tarik. Tarik atas. Hai. Perhatikanlah. Tapi selalu paling Tarik atas. sekolah budak amat. Hari ni selalu kalau Okey, buka 10 je. 10 tolak 9. Tolak 9. 10 tolak 9. Tinggal berapa? Siapa nak jawab angkat tu? Angkat tu. Tinggal berapa? 10 tolak 9. Tinggal berapa? 1. Ya, betul. Kumpulan dia menang lagi. Dah 1 kan? Berapa dah dapat 2 markah? Okey dah. Okey. Kita tolak 9. Tolak 9. 1 betul. Okey dah duduk. Okey, ini kumpulan juga. Ambil action.
Buka 6 jari. Buka 6 jari. 1, 6 jari. Tolak 3. Tolak 3. Macam mana? 1. Tolak 6. Tolak 3. Salah. Tolak 3. 3 berapa? Angkat. Dapat berapa? Betul. Duduk. Tak boleh. Aira, duduk tempat. Duduk tempat kamu. Kenapa tak ada kerusi? Duduk. Okey, sekejap. Okey. 9 jari, 15 jari. Letak dulu. Siapa nak jawab, baru angkat. Dia tahu. Jangan angkat jari. Okey, 9. 15 jari. 9. Tolak 6. Tiga berapa? Angkat ni. Berapa? 3, betul. 9. Okey, 9. Dalam 6. 6 aja. Bukan apa dapat. Okey dah. Duduk. Okey, kumpulan lepas. Okey, 6. Tak pernah jawab, nanti angkat tu tau. 6, bukan 6 jari. Kamu 6, tolak 5. Buang 5. 6, tolak 5. 1, 2, 3, 4. 3 berapa? Okey, 3 berapa ni? Angkat, kamu nak jawab. Okey. Berapa jawab? Satu, betul. Okey, duduk. Sini, sini, sini. 6. Tolak 5. Dia pandai. Okey, jadi kita ambil. Tak pernah jawab. Okey, 8. Bukan 8 jari. 8 jari. 8. Yang lain duduk. Yang lain duduk dalam. 8 jari. 8 tolak 5. Tadi mas buat apa? Angki pada itu. 8 tolak 5. Angkat. 3. Okey, kumpulan berapa ni menang? Kumpulan? Kumpulan 1 menang. Tepuk tangan untuk kumpulan 1. Satu apa? Okey, duduk. Cikgu cakap apa? Lepas ni boleh. Bangun. Okey, boleh tak? Jangan main kerusi je kita cakap. Aira, duduk.
kumpul 2. Tadi kumpul 1 menang. Okey, kita ada kumpul 2 pula. Kumpul 1 kumpul 2. Duduk balik tadi. Berdiri balik dekat kumpul tadi. Siapa kumpul 1 kumpul 2 kan? Kumpul berapa? Okey, 2. Okey, belakang sikit. Lagi, jarak lagi. Okey, jarak lagi. Jangan tolak kawan. Angkat tangan atas bahu. Tak apa. Macam mana? Tak apa. Macam mana pun tak apa. Angkat tangan atas bahu. Siapa? Boleh. Nak ke depan itu langkah. Boleh. Saya belakang sikit boleh. Belakang lagi. Belakang lagi. Kita nak lari. So, belakang sikit. Lagi. Stop. Okey dah. Okey, ke depan balik bawah. Okey, angkat tangan atas bahu. Belakang lagi. Okey, angkat tangan atas bahu. Okey, kita lari. Okey, dah. Turunkan tangan. Jari dekat mulut. Diri tegak-tegak. Macam ni. Nak berbising tak payah main. Okey. Okey, kamu tolak. Nanti kamu tolak guna jari kamu ke apa ke. Jawapan dia macam contoh. 10 tolak 3. Dapat berapa? 7 kan? Ambil gula-gula 7 letak kat sini. 7 je. Okey. Ikutlah. Kalau 7 tolak 4 dapat 3, ambil 3. Okey. Faham? Seorang jawab satu kotak je, okey? Okey, 1, 2, 3. Yang dekat lari lah. Okey. Kira yang dekat. Boleh elok. Boleh tengok. 10 tolak 3. 10 tolak 3. Kawan yang lain letak jari dekat mulut. Tujuh. Okey, ambil gula-gula 7. Kawan.
Baik. Berapa? 3 pun. Kamu okey, dah kembalikan kawan. Duduk. Okey. 4.
Tambah 10. 10 tolak 5. 5. 5, betul. Tepuk tangan. Tepuklah tangan untuk kawan. Okey, program pula. Yang tu. Nadira. Apa dah tadi? Satu, 3, 4 kan? Okey, Nadira. Nadira. Okey, 7. 7 macam mana 7? 7 tolak 2. 5. Tolak 2. 7 tolak 2. 5. Tepuk tangan. Okey, satu lagi seorang. Seorang je lagi. Okey, soalannya tolak tu tutup tau jari tu. Tutup. 4. Pukul 4 jari. Tolak 2. Yang lain senyap. Cikgu dah yang berdiri ni je. 4 tolak 2. Tolaklah 2. 4 tolak 2. Betul. Okey, cikgu tak lukis langsung kan? So kamu